Kalau hak tak ada lagi risalah ni, nak ada di belakang tu, boleh dapatkan di belakang tu. Takut tak nampaklah benda hak royak tu kan. Wudu lain, wadu lain. Kalau wudu bermakna perbuatan mengambil wudu ataupun air sembahyang. Wadu mana air yang kita gunakan untuk ambil air sembahyang. Kita gunakan dah ataupun tak guna lagi, tak caralah. Asalkan nak buat untuk ambil air sembahyang. Itu wadu. Kalau kita tengok di sini dalam hak asal tu. Hak asal hak dalam bahasa Arab hak Imam Bukhari tu wadu. Wadu dia tulis. Tapi kita terjemah wudu. Sebab tak ada makna sebut wadu pun orang tak faham juga bahasa Melayu. Tak ada makna. Nak ayat sisa lebihan wudu itu maknanya. Air sembahyang orang. Hafiz Ibn Hajar, dia pensyarah Bukhari ni ramai. Salah seorang yang masyhur ialah Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Dia kata di sini maksud sisa ataupun lebihan wudu orang ni bukan air yang sudah digunakan orang untuk buat ambil air sembahyang, bukan. Dia guna satu bekas, air tu duduk dalam bekas, ambil air sembahyang habis, hak lebih baki lagi tu. Itu maksudnya. Kata dia. Sebab apa? Takkanlah air hak guna bekas air sikit, lepas tu basuh dalam tu. Muka tu boleh jadi cemar, tangan tu boleh jadi cemar, dan kaki pula lebih-lebih lagi kalau kaki basuh tadah tu dah. Nak buat ambil air sembahyang dengan hak tu pula, takkanlah lagu tu. Itu ajar mengotor tu kalau lagu tu. Seseolahnya. Sebab itu dia takwil. Dia takwil. Hak ni maksudnya hak baki lagi daripada bekas air tadi, hak tidak digunakan lagi lah. Itu yang dimaksudkan. Orang lain kata itu hak pendapat dia. Kita kena ingat Hafiz Ibn Hajar ni orang mazhab Syafi'i, tokoh lah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal tak boleh guna semula untuk buat ambil air sembahyang ataupun mengangkat hadas lain lah, mandi junub apa, tak boleh kalau sudah guna dah. Misalnya kita basuh ambil air sembahyang, tak ada dalam bekas, dalam satu bekas katakanlah, dalam satu besin. Jadi orang lain tak boleh dah nak ambil. Orang lain usahakan orang lain, kita sendiri pun tak boleh dah. Sebab apa? Orang panggil air tu air musta'mal, tak boleh. Tapi ramai pensyarah Bukhari ni tak setuju dengan Hafiz Ibn Hajar. Dia tu orang hebat, tapi dia kata tak setuju. Itu alah ke mazhab demo, kata dia. Macam Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Segala pendapat dia tu mana cuba kita sesuaikan. Kalau nampak tak sesuai pun cuba kita sesuaikan dengan Syafi'i, sebab dia tu pengikut Syafi'i. Boleh lah kalau pengikut Syafi'i, kita buat gitu. Seorang pengikut Syafi'i, kalau pendapat dia tu nampak tidak serupa, kita cuba takwil pusing biar jadi sesuai dengan Syafi'i. Boleh. Tapi kita sudah maklum Imam Bukhari ni dia bukan bermazhab Syafi'i. Bukan mazhab lain pun bukan, dia mazhab dia sendiri. Jadi tak kena eret lagu tu. Sebab apa? Lari daripada maksud Tuhan asal. Tak sih lagu tu. Maksud Tuhan asal nak ayat lagu lain, kita pusing jadi lagu lain. Tak boleh lagu tu, tidak amanah. Sebab apa? Imam Bukhari nak rakyat di sini air musta'mal tu boleh guna, dan memang mazhab dia gitu. Kita kata bila kita pusing jadi mana tak boleh guna, serupa dengan Syafi'i, tak kena tu. Air musta'mal mengikut Imam Bukhari serupa Imam Malik, dan serupa juga dengan qaul qadim mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun dulu dia pendapat gitu juga. Semasa di Baghdad dia berpendapat air musta'mal boleh digunakan lagi. Tetapi bila dia berpindah ke Mesir, dalam qaul jadid dia tak boleh. Hak lah ni orang nak pakai ni, ramai-ramai ni qaul jadid mazhab Syafi'i. Qaul qadim boleh, serupa dengan Imam Bukhari ni, serupa dengan Imam Malik juga boleh. Imam Bukhari nak ayat tu, dia nak ayat mazhab dia.
Lepas tu kalau kita kata kemar, itu cerita lain. Dia mau kemar cerita lain. Nak rakyat suci. Enggak, kalau kembar ni air liur orang pun kita kembar, ni air ludah orang. Najis ke? Hingung orang tu kita kembar juga. Najis ke? Kita nak kira sekarang ada najis ke tidak? Sebab ada keadaan mungkin terdesak, kita guna lagu tu. Tak boleh tayamum lagi. Sebab Tuhan kata baru boleh tayamum ni kalau tak ada air. Tu ada air lagi. Ada lagi. Baru tak ada air dalam apa cara pun tak ada air, baru boleh tayamum. Maknanya kalau kita sudah tayamum tak kena tu, tak menepati kehendak Allah SWT, air masih ada lagi. Dia pergi ke situ. Tapi bagi orang yang kata air mustakmal ni sudah kira tak ada dah, boleh tayamum dah lah. Kalau ada pun air mustakmal, sebab tak boleh guna dah, dia kira semua tak ada. Beza banyak tu. Ini perbezaan ni apa? Kerana fahaman tak adalah. Hak ni kata air mustakmal boleh guna lagi, hak ni kata air mustakmal tak boleh guna dah. Baik. Kita nak tengok. Sekarang ni air mustakmal tu, orang hak kata boleh guna, dia ada dalil ke tidak? Imam Bukhari nak ayat dalil lah. Banyaklah sini dia bagi ni. Ni semua ni kita tengok guna air yang sudah diguna buat ambil air sembahyang. Kalau ia menjadi najis, tak suci dah, tak boleh buat supaya dalam hadis kita baca ni. Tak boleh, tak sepatutnya. Nabi suruh minum lagi, suruh sapu tekak, suruh sapu di kepala, suruh sapu muka. Apa benda cemar suruh sapu? Dia buat gitu. Apa benda cemar suruh sapu? Kata nak ambil berkat, berkat pun dia kena suci dulu. Tak ada berkat benda kotor. Itu bukan ambil air semayang semua. Itu dia basuh-basuh gitu je. Kamu tahu mana? Itu cara ambil air semayang tu, basuh muka, basuh tangan tu. Cuma dia tidak raya habis je. Ini dalam hadis. Bila ambil berkat, maknanya boleh. Baik, kita kata itu untuk Nabi tu. Siapa kata khusus untuk Nabi? Kalau orang lain buat lagu tu, Nabi buat tu kita boleh tunggu. Untuk berubat, untuk gapo dia kena suci dulu. Kalau najis tak boleh. Najis tu haram, kita nak guna. Takkanlah jadi ubat maknanya dengan benda haram. Allah SWT tidak letak penawar pada benda haram. Nabi SAW kata dah. Tiba-tiba kalau benda ni haram, macam mana nak buat ubat, nak ambil berkat, tak boleh. Ni Imam Bukhari mari dalil-dalil berupa hadis. Kalau nak tengok Quran, dalam Quran Allah SWT berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dia perhati. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia mengaji ilmu saraf, dia faham. Kami turunkan air dari langit, air yang sifatnya tahura, menyucikan sangat-sangat, ataupun beberapa kali boleh menyucikan. Tahur, sirah, orang panggil sirah, lafaz mubalaghah. Mubalaghah ni bukan sekali. Sifat menyucikan itu bukan sekali saja. Kuasa menyuci yang ada padanya itu bukan sekali, tetapi dia kena beberapa kali baru tahur. Kalau sekadar sekali menyucikan, sepatutnya Allah SWT kena kata ma'an mutahhira, gitu. Kalau mengikut bahasa Arab. Tapi tak ada siapa kata begitu. Ma'an tahura, air yang beberapa kali boleh menyucikan, yang ada kuasa dalam dia tu, kuasa menyucikan beberapa kali, bukan sekali. Kalau sekali, dia kata ma'an mutahhira, gitu. Bila dia kata ma'an tahura, mana banyak kali. Kalau kita kata dia menyucikan sekali saja, mana kita lawan Tuhan. Kata dia, Tuhan kata boleh menyucikan beberapa kali, kita kata boleh sekali. Tak kena lagu tu. Dia pergi situ lah. Imam Syafi'i pun, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i kan, dia pun dapat lagu tu juga, ayat tu juga depan dia je. Sebab tu dia kata boleh mula. Lepas tu dia fikir pula, dia kaji pula. Dia kaji tengok banyak kali dalam perjalanan ni,